Apa khabar kamu? Teman ni teruja benar lah nak bercerita pasal Bella Astiloh ini. Dia udah memanggil Mak Syed Saddiq ni Mama. Mak, kalau udah boleh panggil Mama ni, maksudnya keintiman mereka dari segi penerimaan dan ikatan sosial yang terbentuk itu memanglah telah begitu mendalam. Sebab apa koma? Kalau dah boleh panggil Mama ni, maksudnya keakraban mereka ni udah di satu tahap yang sangat tinggi lah. Menggambarkan seolah-olah Bella Astiloh ni dia dah menganggap Mak Syed Saddiq ni sebagai mak dia juga. Dah apa mak mentua? Tak tahulah teman nak ngabarnya. Cerita. Jadi ini dah menunjukkan bahawa satu isyarat Bella Astiloh ini dan juga ibu kepada Syed Saddiq ini telah bersedia untuk menjadi satu keluarga. Betul tak koma? Maksudnya panggilan Mama ini bukan sekadar gelaran main-main, tapi Bella ini dah merasakan bahawa dia adalah sebahagian daripada keluarga itu. Jadi dia menunjukkan bahawa satu tanda secara tidak langsung bahawa hubungan mereka ini sangat rapat, sangat intim dan sangat berpotensi menjadi sebuah keluarga. Berkahwin lah maksudnya. Koma tak buat-buat tak faham pula. Nampak sangat menipu. Dan bila kita tengok video demo menari bersama, mahu kita tengok. Menunjukkan bahawa keserasian di antara mereka berdua. Keserasian koma. Kalau tak serasi takkan boleh menari bersama. Dan jangan kita lupa, dari sudut kesihatannya, menari bersama ini boleh meningkatkan hormon seronok kita, hormon dopamin dan juga hormon oksitosin. Jadi apa yang ditunjuk oleh Bella Astiloh bukanlah hiburan semata-mata, nak menghiburkan penonton, tidak, tetapi ia menunjukkan keintiman mereka, keserasian mereka, khususnya dari sudut emosi dan kesediaan Bella ini untuk menjadi sebahagian daripada ahli keluarga, iaitu isteri kepada YB Syed Saddiq. Bayangkan koma, kalau satu hari nanti YB Syed Saddiq dah dapat gelaran Datuk, dah bininya kita panggil Datin Bella Astiloh. Tak boleh tahan koma.